best platform lah. Sebab aku sendiri mengaku aku adalah orang yang malas nak fikir banyak benda. So property industry ni hang tinggal nak pandai jual, pandai susun duit. So next dah pandai dua benda ni, kena pandai bina team lah. So sekarang ni aku tak adalah pandai mana. Cumanya sekarang ni next direction aku nak bina team lah. Bina team. Aku target lah 2026 ni aku target ada 20 orang yang aktif lah. Aktif. 20 orang yang aktif. Dan 20 orang yang aktif ni bukan kat Perak lah. Mungkin ada kat KL sikit, mungkin ada kat Penang sikit, mungkin ada kat Seremban sikit kan. Perak pun ada lah. So maksudnya adalah next direction Han nak start bina team. Sebab Han dah ada satu success story waktu Han jadi agent. So to be honest recruitment akan jadi senang kalau kita adalah seorang top sales. Dan kita ada result waktu kita buat sale. Betul. Contoh, kalau kita nak ajar tim kita buat video, kita buat video tak? Betul. Kalau katakanlah kita nak ajar tim kita buat sale, kita pernah jadi top sale tak? Betul. Kalau kita nak ajar tim kita digital marketing, kita power tak digital marketing? Betul. So bagi aku journey tu Han dah lalu. Cara buat closing macam mana, cara marketing macam mana. So in term of recruitment, bagi aku insyaAllah benda tu akan jadi mudah. So last questions. Bila tu kau aku ada last word lah. Last word, okay. Last word aku adalah, kalaulah ada orang lah yang tengah tengok ni, dia minat nak jadi ejen tanah, aku nak bagi tahu satu je. Sebelum kalau hang rasa hang nak decide untuk give up, make sure hang jual 10 biji dulu. 10 biji lah. Kurang-kurang jual 5 biji lah. Hang berjaya jual 5 biji dulu, baru hang decide nak give up ataupun tak. Ataupun barulah hang layak komen sama ada property industry ni berbala ataupun tak berbala. Paling kurang hang jual 1 biji dulu. Paling kurang paling busuk, hang jual 1 biji dulu sampai dapat komisen. Tak dapat komisen tak kira jual lah. Sampai dapat komisen, lepas tu baru hang nilai sendiri sama ada property industry punya game ni berbala ataupun tak bala untuk hang join. Tak okey resign lah. Tak okey, belah. So itu adalah indikator lah. Yes. Tu aku punya ni. Apa soalan tadi?